John grill ayam lah. John grill ayam tu biasa kita akan pakai isi ayam. Isi ayam ni pun kita perap dengan magic paste yang rempah ni lah, rempah John ni. Yang kita buat tadi kan. Satu bekas ni 6 kilo. Roti John boleh dapat dalam 100 batang, tak silap lah. Lebih kurang macam tu. Ini grill kambing orang cakap. Saya suka pakai yang ini sebab apa? Dia pakai kambing pure punya 80% ke 90% daging. Lemak dia pakai 10%. Dia tak ada bahan-bahan lain, tepung dan sebab tu kalau kita makan macam ni je pun habis kambing tu kuat. Untuk sebiji roti John tu kita pakai 2 patty. Anggaran 2 patty. Kalau ayam tu sebab dia banyak air. So kita kena keringkan sikit air dia, nanti baru kita masuk rempah. Ini dah boleh dah tu kalau kita nak letak rempah dengan bawang. Untuk 6 kilo ayam ni, kita pakai 1 kilo rempah lah. Yang kita dah timbang siap-siap. Okey, bila dah tu kita akan letak bawang. Ni dalam 6 kilo kita letak dalam 3-4 genggam macam itulah.